Assalamualaikum guys. Selamat kembali korang ke channel saya Apa Khabar TV. Jangan lupa untuk subscribe. Baik, kali ini saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan bateri iPhone ya. Okey, yang ni adalah bateri iPhone OEM daripada jenama Nohon. Saya dah pakai bateri ni dalam lebih kurang dalam 2 bulan. Okey. So far saya sangat berpuas hatilah ya dengan bateri OEM jenama Nohon ni. Sebab yang pertama, dia bagi high capacity ya. Dia bagi kapasiti yang lebih besar daripada bateri original iPhone XS ya. Dia bagi 2900 mAh. Okay, sebelum ni iPhone XS saya dengan bateri original dia dah drop dia punya battery health ke 75% ya. Jadi memang sangat kerap untuk saya cas iPhone XS saya ni. Okay, sampaikan satu hari itu saya kena cas 4-5 kali ya. Sebab saya menggunakan iPhone saya dengan heavy usage lah. Saya ambil video, saya ambil gambar dan saya buat editing ya. Kadang-kadang sampai lagging ya sebab kepanasan. Dan kepanasannya sangat teruk. Jadi saya beli bateri ni dan perbezaannya sangat ketara lah ya. Bateri ni dia tak panas sangat dan dia sangat tahan charging ya, tahan cas. Okay, maksud saya sekarang saya tak perlu lagi cas 4-5 kali sehari menggunakan bateri ni lah setelah bateri asal saya ditukar kepada bateri jenama yang ni. Okay. Sekarang kalau saya heavy usage saya menggunakan iPhone XS saya dengan lama, saya cuma perlu cas sekali ataupun 2 kali sehari. Itu pun yang kedua tu pun saya dah dekat rumah, dah masa untuk tidur. Jadi sangat-sangat berpuas hati ya. Kalau korang berminat nak dapatkan bateri ni, korang boleh cari bateri ni di TikTok Shop ataupun di Shopee ataupun di Lazada, ataupun korang boleh cek dekat komen di bawah ataupun di dalam description box. Saya cuba untuk sharekan link lah kalau ada ya. Nanti saya akan cari lepas buat video ni. Okay. Bateri ni disertakan dengan 6 bulan waranti oleh seller dia ni. Okay. Inilah dia ya, kotak dia. Dalam kotak dia ni siap ada toolbox lagi dia bagi. Okay. Tapi toolbox tu saya dah tinggalkan dekat rumah lah, saya tak bawa sekali tadi. Okay, kotak dia pun ni pun nampak memang rasa premium lah ya. Okay. Okay, baik, itu saja perkongsian saya kali ini. Untuk siapa-siapa yang nak upgrade ataupun nak tukar bateri iPhone korang tu, korang boleh cuba yang ni lah ya. Sebelum ni saya memang dah pernah pakai juga bateri yang high capacity ni. Tak ada masalah lah, dah banyak kali pakai dah. Saya pernah pakai jenama Moxom, dan saya pernah pakai jenama Deji, dan ada lagi jenama lain. Dan ini adalah jenama terbaru yang saya cuba pakai lah dekat iPhone XS saya. So far saya sebagai pengguna yang dah pakai lebih daripada 2 bulan memang sangat-sangat berpuas hati dengan kualiti dia. Okay. Dengan bateri ni dia tak cepat panas, dan dia memang sangat-sangat tahan cas ya. Sehari saya boleh cecah 5 jam lebih ya menggunakan iPhone XS ya dengan kapasiti 2900. Okey. Kalau korang berminat boleh cek dekat bawah ya. Okey. Terima kasih kerana singgah ke channel saya. Jangan lupa untuk subscribe. Okey, kita jumpa lagi.